Tenang, namun penuh tekanan. Itulah suasana yang menyelubungi kem latihan Johor Darul Tazim FC menjelang pertemuan penting menentang Terengganu FC dalam aksi Liga Super yang bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Dalam nada yang terkawal tetapi syarat dengan keseriusan, Ketua Jurulatih JDT, Cisco Munoz, tidak berselindung apabila menyifatkan perlawanan ini sebagai satu cabaran besar buat anak buahnya. Walaupun Harimau Selatan masih gah dengan rekod tanpa kalah musim ini, Munoz jelas tidak mahu anak buahnya terleka walau sesaat. Perlawanan ini bukan sekadar satu lagi aksi liga, ujar beliau dengan nada tegas. Ia adalah ujian fokus, ujian mental, dan ujian keupayaan kami mengawal permainan dalam situasi jadual yang padat. JDT kini berada di landasan terbaik untuk mengekalkan dominasi mereka dalam kancah domestik. Namun, tekanan semakin memuncak apabila mereka bukan sahaja perlu memberi tumpuan kepada Liga Super, malah bakal menghadapi aksi suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite, ACLE, di Jeddah pada 17 April ini. Dalam keadaan sebegitu, pengurusan tenaga pemain menjadi keutamaan utama. Munoz mengakui bahawa pasukannya kini berada dalam fasa paling mencabar musim ini. Dengan jumlah perlawanan yang sudah mencecah hampir 50 aksi merangkumi pertandingan domestik dan antarabangsa, keletihan fizikal dan mental mula menjadi faktor yang tidak boleh dipandang ringan. Kami perlu bijak, sangat bijak dalam membuat keputusan, katanya lagi, kali ini dengan nada lebih perlahan tetapi penuh makna. Penggiliran pemain bukan pilihan, tetapi satu keperluan. Apa yang menarik, walaupun berdepan jadual yang ketat, Munoz tetap menegaskan bahawa identiti permainan JDT tidak akan berubah. Corak permainan menyerang, intensiti tinggi dan tekanan berterusan akan terus menjadi DNA pasukan itu. Namun, dalam kegairahan menyerang, beliau turut mengingatkan barisan pertahanannya agar lebih berdisiplin. Ini susulan beberapa kesilapan yang hampir mengundang padah ketika menentang Kuala Lumpur City FC sebelum ini. Kami tidak boleh beri ruang, walau seinci pun kepada lawan, tegasnya. Kesilapan kecil di peringkat ini boleh dihukum dengan jaringan. Di pihak lawan pula, Terengganu FC bukanlah pasukan yang boleh dipandang ringan. Di bawah kendalian barisan kejurulatihan yang berpengalaman, skuad penyu memiliki kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang mampu mencipta kejutan pada bila-bila masa. Munoz sendiri mengakui bahawa reputasi Terengganu dalam liga menjadikan mereka ancaman sebenar. Mereka pasukan yang tersusun, berdisiplin, dan tahu apa yang mereka mahukan di atas padang, katanya. Kami perlu berada pada tahap terbaik jika mahu menang. Lebih menarik, perlawanan ini juga dilihat sebagai medan ujian terakhir sebelum JDT melangkah ke pentas Asia. Sama ada bakal berdepan kelab gergasi Arab Saudi, Al-Ahli, atau wakil Qatar, Al-Duhail, aksi menentang Terengganu akan menjadi kayu ukur sebenar kesiapsiagaan skuad Harimau Selatan. Dalam sesi latihan yang berlangsung menjelang perlawanan, kelihatan pemain seperti Feroz Baharudin dan Necho Mendes bekerja keras, mempamerkan kesungguhan tinggi serta fokus yang tidak berbelah bahagi. Setiap gerakan, setiap sentuhan bola, seolah-olah mencerminkan kesedaran bahawa perlawanan ini bukan sekadar tentang tiga mata, tetapi juga tentang maruah dan momentum. Stadium Sultan Ibrahim dijangka kembali bergema dengan sorakan penyokong setia JDT. Bermain di laman sendiri sentiasa menjadi kelebihan buat Harimau Selatan, namun Munoz enggan terlalu bergantung kepada faktor tersebut. Sokongan penyokong memang penting, tetapi di atas padang, pemain yang perlu menentukan segalanya, katanya. Beliau juga menekankan kepentingan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dalam bola sepak moden, keupayaan untuk menukar tempoh permainan dengan pantas sering menjadi penentu kemenangan.
Kami mahu kawal permainan, bukan sekadar bermain, jelasnya lagi. Sementara itu, peminat bola sepak tempatan pastinya menantikan pertembungan ini dengan penuh debaran. JDT yang konsisten dan dominan bakal diuji oleh Terengganu yang terkenal dengan semangat juang tinggi. Persoalannya kini, mampukah JDT meneruskan rekod tanpa kalah mereka? Atau adakah Terengganu FC bakal menjadi pasukan pertama yang memecahkan kebal Harimau Selatan musim ini? Apapun keputusannya nanti, satu perkara pasti, perlawanan ini bukan sekadar aksi biasa. Ia adalah pertembungan strategi, ketahanan mental, dan keinginan untuk menang. Dan seperti kata Munoz sendiri, dengan nada yang perlahan tetapi penuh keyakinan. Kami sudah bersedia, tetapi kami juga tahu, cabaran sebenar baru sahaja bermula.